Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Madya Siti Nursyara binti Ahmad, nombor matriks 2023813776. Pada hari ini, saya akan memberikan tazkirah yang bertajuk Kelebihan Membaca Surah Al-Waqiah. Untuk pengetahuan anda semua, Surah Al-Waqiah merupakan surah ke-56 dalam Al-Quran yang membawa maksud Hari Kiamat. Surah ini mengandungi 96 ayat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah kefakiran selama-lamanya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan beberapa keistimewaan apabila kita mengamalkan surah Al-Waqiah dalam kehidupan seharian. Pertama sekali, kita akan dijauhkan daripada kemiskinan. Yang kedua, kita akan menjadi manusia yang lebih bersyukur. Yang ketiga, kita akan sentiasa mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Yang keempat, wajah akan sentiasa bercahaya di akhirat kelak. Dan yang kelima, jiwa akan lebih tenang dan sentiasa dipermudahkan urusan dunia maupun di akhirat. Justeru, amatlah diharuskan untuk kita semua membaca surah Al-Waqiah supaya mendapat kelebihan dan kekayaan di dunia maupun di akhirat. Membaca surah Al-Waqiah bukan sahaja untuk kemewahan semata-mata, tetapi dengan niat yang ikhlas untuk mendapatkan keridaan Allah. Semoga Allah SWT memberi kita kefahaman dalam melaksanakan setiap amalan agar amalan yang kita lakukan bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sekian sahaja daripada saya untuk tazkirah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.